Apa itu Islam? Islam tu adalah 5 rukun dia. Kalau tak penting tuan-tuan, Nabi SAW tak sebut yang perkara ni. Sebab pentinglah Nabi SAW sebut. Sebab akhir zaman pun Nabi beritahu agama apa? Agama Islam akan mula asing. Agama Islam tu ada 5 rukun dia. 5 rukun tu orang dah tak cara dah. Orang kata apa? Ni tadika punya pelajaran. Orang tahu. Dah tahu tak dimuzakarahkan. Kita tak jadikan ini sebagai agenda utama. Ini yang dimaksudkan Nabi SAW tu. Satu kaum yang mana dia usaha atas hidayah orang lain, tapi dia tak ikut hidayah aku. Hidayah aku apa dia? Islam. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah nak beri hidayah pada dia, Allah lapangkan dada dia dengan Islam. So mestilah muslimin kat sini adalah orang Islam yang mana dia ada hakikat rukun Islam tu.